Aku ada tengok satu video perkongsian daripada seorang warga Thailand tentang 80,000 pelarian Myanmar di Thailand. Di Thailand bukan sahaja ada pelarian Rohingya yang beragama Islam, tapi ada juga pelarian Myanmar yang beragama Buddha. Korang tahu tak, sebenarnya memang betul pelarian dari Myanmar yang beragama Buddha sekarang ni memang ramai sangat dekat Thailand. Isu Myanmar ni sebenarnya bukan sahaja pasal orang Rohingya tau, tapi macam lagi isu lain. Majoriti pelarian beragama Buddha ni memang melambat dekat Thailand. Kadang kat sempadan tu mereka siap minta makanan lagi dekat askar Thailand. Askar Thailand pun kenalah tolong bagi makanan kat mereka, kesian juga tengok. Sekolah kerajaan Thailand kat sempadan tu pun penuh dengan pelarian Myanmar. Bila cerita pasal pelarian ni, mesti ramai yang tanya, adakah kes jenayah yang melibatkan mereka? Mestilah ada. Secara psikologinya, bila orang datang dari negara yang memang ada masalah, tak ada pendidikan, tak ada ilmu, memang macam-macam lah akan berlaku. Tak kiralah orang tu dari negara mana pun, mesti akan ada kes jenayah macam ni. Sedangkan anak kita yang bersekolah pun kadang-kadang tak jadi manusia juga. Apa lagi yang tak sekolah? Baru ni, bulan Jun hari tu, Thailand ada keluarkan satu kad khas untuk pelarian Myanmar. Kad ni kira kad pelarian lah untuk 80,000 orang pelarian Myanmar yang duduk dekat Thailand. Korang bayangkan, 45% daripada 80,000 orang ni adalah orang Myanmar yang lahir kat Thailand sendiri. Dan mereka tak pernah pun menjejakkan kaki ke Myanmar. Jadi dengan kad ni, mereka boleh bekerja, boleh buka akaun bank dan boleh daftar kad SIM kat Thailand. Maka, Thailand tak perlu import beribu pekerja asing pun dan tak membazir tenaga manusia yang sedia ada dari Myanmar. Daripada mereka merayau meminta sedekah, lebih baik gunakan tenaga diorang untuk bekerja. Menyumbang juga kepada GDP Thailand. Sebenarnya, sebab apa Thailand buat macam tu? Mereka buat macam tu untuk elakkan isu pemerdagangan manusia dan untuk jaga juga pelarian yang dah menetap lama kat negara mereka selama berpuluh-puluh tahun. Ada tak rakyat Thailand yang bising pasal benda ni? Adalah, mestilah ada. Ada yang okey, ada yang tak okey. Tapi, kebanyakan orang buat hal sendirilah. Mereka tak ambil tahu sangat, sebab mereka tahu pelarian ni memang tak akan dapat kad pengenalan negara Thailand. Kita sendiri tahu benda tu, jadi kita tak fokus sangat. Sekarang ni, orang Thailand lebih fokus kepada geng warga asing terutama dari China yang buat perniagaan judi online dan pemerdagangan manusia ke negara Thailand untuk melabur. Sekarang ni memang menjadi isu besar dekat Thailand. Ada juga warga China ni yang kahwin dengan warga Thailand saja-saja nak ambil peluang buat bisnes sebab geng-geng macam ni lagi menakutkan. Pelarian dekat Thailand ni memang macam-macam. Ada dari China, ada dari Arab pun ada. Tapi apa pun, saya nak ingatkan kita semua, kalau kita dilahirkan dalam negara yang aman, banyak-banyaklah bersyukur. Kita nak kerajaan ambil tindakan, tapi jangan sampai kita hilang sifat kemanusiaan dan empati kita dengan menghina atau mengutuk orang lain. Ada orang baik, ada orang buruk, selesai masalah pun ada cara dia. Tapi jangan sampai kita hina orang, mengutuk, mengata orang sebab kita risau. Takut nanti benda yang kita kutuk orang tu diuji balik dekat kita.